Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Johor Leeds. Nama saya Muhammad Akil Rusdan bin Abdul Rahman dan saya lebih dikenali sebagai Akil. Saya dilahirkan di Hospital Raja Zainab II pada 5 hari bulan 3 2025 dan kini berusia 12 tahun. Saya bersekolah di SK Batu 3, Keluang dalam kelas 6 bulian. Antara tanggungjawab saya ialah menjadi contoh teladan kepada pengawas lain dan pelajar biasa dari segi tasiah, disiplin dan akademik. Di samping itu, saya juga harus menjaga imej dan nama baik lembaga pengawas serta sekolah dengan menunjukkan sikap profesional dan bertanggungjawab. Kawan-kawan, hari ini saya ingin menerangkan tentang infografi saya yang pertama, iaitu kebaikan tidak merokok. Merokok bukan sahaja merugikan kesihatan, malah turut memberi kesan buruk kepada keseharian kita. Oleh itu, menjauhi rokok memberikan banyak manfaat, antaranya kesihatan yang lebih terjamin, hubungan keluarga yang lebih harmoni, kewangan yang lebih stabil, stres yang berkurangan. Seterusnya, saya ingin berkongsi tentang infografik bertajuk Sayangi Paru-Paru. Paru-paru merupakan organ penting untuk sistem pernafasan, maka kita perlu menjaganya dengan baik. Kawan-kawan, antara cara menjaga kesihatan paru-paru ialah hindari rokok dan vape, hindari asap rokok dan pencemaran, bersenam dan beriadah, makan secara sihat. Kesimpulannya, menjaga paru-paru adalah tanggungjawab kita bersama. Gaya hidup sihat tanpa rokok, tanpa vape, pemakanan seimbang dan senaman yang konsisten akan membantu kita memiliki paru-paru yang sihat dan kehidupan yang lebih berkualiti. Sebagai generasi muda yang bakal mewarisi masa depan negara, kita perlu membuat pilihan yang bijak dengan menjauhkan diri daripada tabiat merokok dan menghisap vape. Jangan sekali mencuba, apatah lagi memulakan tabiat ini. Kerana sekali kita terjebak, amat sukar untuk berhenti. Marilah kita sama-sama menjaga kesihatan diri, menghargai sokongan keluarga dan berusaha menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan lain. Ingatlah, menjauhi rokok dan vape bermakna kita sedang melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua rakan-rakan untuk sama-sama menjaga kesihatan dengan menjauhi rokok dan vape. Ingatlah, kesihatan adalah nikmat yang paling berharga dan pencegahan lebih baik daripada merawat. Marilah kita bina generasi bebas rokok, bebas vape dan bebas dadah demi masa depan yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.